Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fanas'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'na bima 'allamana wa an yazidana ilman nafi'an wa amalan salihan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi thumma amma ba'd. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah kita insyaAllah akan sambung bab masih makanan masih makanan. Yang sebelum ni awak telah bincang berkenaan dengan kata-kata musannif wa kullu hayawanin istatabathul arabu fahuwa halalun. Bermula setiap binatang yang membilang elok akan dia oleh orang Arab, okay, maka ia itu halal. Illa, lainkanlah, sila ada pengecualian kan. Illa ma warada syar'u bitahrimihi, melainkan barang yang datanglah oleh syariat dengan mengharam akan barang. Okay. So, kalaulah ada sesuatu binatang, sekalipun Arab menganggap baik kan, okay, tapi dalam syariat ada yang mengharamkan binatang tersebut. Still, kita akan mengatakan binatang tersebut haramlah. Kemudian kita bincang berkenaan dengan binatang yang haram, yang mana kita bagi dobit, okay, kriteria, and then awak boleh ambil kriteria ni hukum. Ni halal, haram, halal, halal, haram, haram. Okay. Kriteria tersebut adalah wa yahrumu minas sibai, okay, dan haramlah daripada sekalian binatang buas, ma lahu nabun qawiyyun yajrahu bihi. Okay. Barang ataupun binatang yang baginya itu gigi taring yang kuat, okay, yang mencederalah ia dengannya, dengan taring tersebut. Yang menjaga diri, memburu dan sebagainya menggunakan taring. Okay. Ni semua penting ni, qaid. Okay. Nah, taring, qawi, kuat. Sebab ada binatang dobok, kan, hyena yang awak tengok dalam Madagaskar kan. Okay. Halal. Okay. Macam mana ulama Syafi'iyah mengatakan halal? Oh, taring si kuat. Okay. Taring binatang tersebut tidak kuat. Sedangkan di sini kita kata qawiyun, kuat. Okay. Settle. Wa yahrumu minat tuyuri, dan haramlah daripada segala burung, okay, ma lahu mikhlabun qawiyun, okay, barang ataupun burung yang baginya itu kuku yang kuat, okay, yajrahu bihi, yang mencedera ia dengannya kuku. Okay, habis. Sekarang kita masuk kepada far'un. Ini suatu cabangan. Muka surat yang ketiga adalah yang ketiga. Far'un fi hukmid dabbati al-jalalati. Ini suatu farak pada menyatakan hukum dabbah binatang jalalah. Okay, binatang al-jalalah. Ada syaddah. Okay. Jalalah, binatang yang makan kotoran. Secara simpelnya secara rumusannya dalam mazhab kita makruh. Dalam mazhab kita makruh. Okay, ada mazhab lain yang mengharamkanlah. Binatang makan kotoran ni maksudnya binatang yang mana awak beri makan, kan, contoh beri tai najis, kan makan juga, on juga kan. Ayam peliharaan Amin, so beri kan tai makan juga. Oh, so jalan, apasnya ada kriteria lah untuk awak menamakan sesuatu binatang sebagai jalalah, status jalalah. Okay, tukrahud dabbatu al-jalalatu, dimakruhlah akan binatang jalalah sawaun. Okay, sama ada asyatu wal bakaratu wad dajjajatu wa ghairuha, sama. Okay, sama ada syah kambing, okay, bakarah lembu, dajjajah ayam, wa ghairuha, yakni wa ghairu syah, bakarah dengan dajjajah lah, yang dan selain daripadanya. Li'annahu alaihi salatu wassalamu, kerana bahawasa baginda naha an aklil jalalati wa albaniha, melaranglah baginda daripada memakan akan daging binatang jalalah dan alban, maksudnya susu-susu lah, dilarangkan. Cuma masuk larangan di sini, larangan ada dua. Boleh jadi larangan haram, boleh jadi larangan makruh. Ulama Syafi'i kita kata kan makruh. Makruh. Okay. Rawahu Tirmizi wa hasanahu, meriwayatkannya oleh Tirmizi dan membilang hasan akan dia. Next. Wal jalalatu, dan bermula jalalah itu hiyallati aktsara, okay,
Aktsaru. Kita baca mubtada lah. Aktsaru akliha lah. Hiyallati iaitu yang aktsaru akliha bermula kebanyakan makanannya itu al-adhiratul yabisatu, tahi yang kering. Kebanyakan makanannya adalah tahi kering. Okey. Awak fokus perkataan kering tu. Ni akan bawa perbincangan kan. Tahi yang kering. Okey. Kadza qalahu Syekh Abu Hamidin. Seperti itulah berkata akannya oleh Syekh Abu Hamid. Okey, tahi kering. Okey. Wa qala ghairuhu, dan berkata selainnya, selain daripada Syekh Abu Hamid, okey, maksudnya ulama-ulama lain, hiyallati ta'kulul adhirata. Okey, ialah yang mana yang makan ia akan tahi. Okey, ada sebut kering. Okey dah. Okey, kering ke basah tahi. No problem. Wa atlaqu dalika, telah mengitlaklah mereka akan yang demikian itu. Okey, itlak maksudnya tidak mendatangkan faid yabisah ni. Ni air. Okey. Tidak sebut ni. Allah. Okey. Tanpa menyebut kering. Baik. Sekejap. Tanpa menyebut kering. Next. Summal karahatu. Kemudian bermula kemakruhan itu manutotun bitaghayyuri raihati wan natani. Diikat akan dia dengan perubahan bau dan kebusukan. Okey. Tengok fa in wujida fi araqiha aw ghairihi rihun najasati fajallalatun. Okey. Maka jika didapatilah dalam peluhnya binatang tersebut, ataupun selain peluh, awak ambil bulu kah, awak ambil kulit. Okey. Jika didapati akan bau najis. Didapati akan bau najis, maka fajallalatun, maka binatang itu dihukum jallalah. Wa illa fala, dan jika tidak maka tidak. Jika tidak maka tidak. Kalau tidak didapati bau najis daripada peluh ataupun bulu ataupun kulit binatang tersebut, maka tidak jallalah. Faham? Wa illa fala, simple kan bahasa Arab. Wa illa fala. Mun si kata orang Sarawak. Kadza sahahahu Nawawi fi asli raudhatilah. Okey, seperti itulah telah mensahih akan dia oleh Nawawi dalam Aslul Raudhah. Walladhi qalahu fi tahriri, dan barang yang berkata akan dia di dalam kitab At-Tahrir. Ini kata-kata sahibut tahrir lah, pengarang kitab At-Tahrir. Inna li'tibara bi kasratil alaf. Okey. Ni lain pula kan, bi kasratil alaf. Tadi dengan bau kan? Okey, dengan bau. Sekarang no, bukan iktibar bau atau ada bau atau tidak ada bau, no. Bikasratil alaf, dengan iktibar makanan. Kalau banyak makan tahi, jallalah. Kalau tak banyak makan, maksudnya kalau lebih banyak makan umpan yang biasa, yang rumput-rumput kan untuk binatang, contohlah binatang lembu dan sebagainya. Kalau kebanyakan makanannya adalah rumput dan sebagainya, maka bukan jallalah lah. Okey. Fa in kanal aktsaru an najasata, maka jika adalah yang lebih banyak itu najis, fajallalatun, maka jallalah lah. Kalau kebanyakan makanan adalah najis, wa illa fala, munsisi. Kalau tak. Maksudnya sekiranya najis bukan kebanyakan, maksudnya majoriti makanannya adalah rumput ataupun biji-bijian kan, ataupun beras. Kan awak beri ayam kan nak beri beras kan. Okey, kalau kebanyakan makanannya adalah beras contohnya, bukan najis, maka bukan jallalah. Bis potong sini. Wa hadin nahyu an aklil jalalati litahrimi aw lil karahati, larangan daripada makan jallalah ni untuk pengharaman atau kemakruhan. Halal atau haram? Wajahan, ada dua wajah. Dua pandanganlah daripada ashab. Ingat wajah adalah berkaitan dengan pandangan para ashab. Okey. Qaul adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Mazhab kita mazhab yang sangat detail. Sebut wajah lain, sebut qaul lain, al-adhar lain, al-asah lain. Okey. Sahahan Nawawi annaha litanzihi. Okey. Imam Nawawi telah mensahih akan An-Nawawi bahawa iaitu untuk tanzih lah. Tanzih maksudnya makruh tanzih. Dan ada yang mungkin awak pernah dengar makruh tahrim. Makruh tahrim ni haram lah.
Makruh tanzih ni makruh. Cuma makruh tahrim ni bawah sikit daripada haram yang disebut sebagai haram secara direct. Ada panjanglah perbahasannya. Okay, wa illatuhu dan bermula ilahnya iaitu an-nahya innama kana linajasati. Okay. Ilah apa ni ya? Ilah larangan lah. Ilah kemakruhan, ilah larangan tadi. Larangan kenapa Nabi larang? Okay? Hanya saja adalah ia larangan tersebut lin najasati sebab ada najis kan. Wa ma ta'kuluhu minat tahirati yanjusu fi kirshiha dan bermula segala barang yang memakan oleh ia, maksudnya binatang dajajah akan barang daripada benda-benda yang suci sekalipun yanjusu fi kirshiha akan menjadi najis di dalam perut pertama binatang tersebut. Okay. Binatang tu kan banyak makan najis. Ya, awak bayang dah banyak makan najis, dalam kirsh, dalam perutnya dah ada najis. Sekiranya makan rumput pun, kan, makan rumput pun masuk ataupun biji benih-benih beras-beras kan. Masuk beras, pap jumpa di dalam perut. Benda yang suci, okay, pap kena benda yang najis. Jadi mutanajis. Kena najis, faham? Sebab tu dilarang. Okay, sebab tu dilarang. Fala tataghadza illa bin najasati abadan. Walhasilnya, maka tiada memakanlah ia, okay, melainkan dengan najis abadan selama-lamanya. Kan? Sebab makan najis, okay, makan benda suci, yang suci pun jadi najis. Mana ada berjumpa yang najis berjumpa dengan suci, yang najis pula jadi suci. Kan? Fa'akluha an-najasatu innama yu'athiru fi taghayyuri lahmiha. Maka bermula makan ia binatang al-jalalah akan najis itu sesungguhnya innama hanya sahaja memberi kesanlah pada perubahan dagingnya. Kan? Banyak makan tai. Wadzalika yaqtadi al-karahata dan yang perkara tersebut, okay, menuntut ia akan kemakruhan. Makruhlah tak awak makan binatang jalalah tu. Okay. Kama annal mudhakka idza jafa, okay, seperti barang, okay, bahawasa binatang yang disembelih, maksudnya binatang yang awak nak makan kan, awak sembelih kan. Idza jafa, apabila membusuk ia binatang yang disembelih tersebut, la yahrumu akluhu. Kan, tak haram. Sebab awak dah sembelih. Binatang awak dah sembelih. Okay. Kemudian awak letak sekejap, adalah mungkin ada bau kan, dah lama awak sembelih, awak biar, okay, and then awak basuh dengan lemon kan, dengan okay, boleh hilang bau, awak masak, halal kan, binatang dah sembelih kot. Okay, so tak mungkinlah haram. Nak kata macam itulah ulama Syafi'iyah sekarang nak kata why it is only makruh, bukan haram. Okay, ni dibagi contoh. Kama anal mudhakka idza jafa la yahrumu akluhu. Okay, tiada haramlah oleh memakan akannya alal madhab, di atas pandangan mazhab. Bis. Ini berkaitan makruh. Wa sahhaha Rafi'i fil Muharrari dan telah mentasihlah oleh Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar taba'an lil imami, okay, kerana mengikut akan al-imam Imamul Haramain, bukan Imam Syafi'i, okay, Imamul Haramain. Wal Ghazali dan Imam Al-Ghazali wa ghairihima dan selain daripada keduanya, okay, at-tahrima, okay, akan pengharaman. Ar-Rafi'i kata haram. Tapi pandangan muktamad makruh lah. Okay. Kenapa Imam Ar-Rafi'i mengharamkan? Li zahiril khabar. Okay, sebab zahir khabar hadis Nabi kata naha kan, Nabi melarang, melarang. Okay, Nabi melarang. Melarang selalunya asal larangan adalah memang untuk haram. Okey? An-nahyu lit-tahrim. Okey, al-amru lil wujub. Perintah dalam Quran hadis, al-amru apabila ada perintah asalnya adalah wajib. Apabila ada larangan asalnya adalah haram. Hanya saja boleh menjadi makruh contohnya dengan ada qarinah-qarinah yang lain. Dah belajar usul fiqh kan? Dah kan? Okey ya. Okey. Wali annaha sarat minal khaba'ithi dan kerana bahawa ia itu telah menjadilah ia itu daripada al-khaba'ith lah, jadi binatang yang buruk kan.
Bayang awak ada ayam, ayam A makan biji-bijian, ayam B setiap hari makan tahi. Nah, rasa jijik juga kan nak makan ayam B tadi. Okey. Is. Lakinnahu panjangkan ceritanya. Lakinnahu haka fi syarhil kabiri, okey. Akan tetapi ia Rafi'i rahimahullah telah menghikayatlah di dalam kitab Asyarhul Kabir. Okey, kitab Fathul Aziz syarahan ke atas Al-Wajiz. Anil aktsarina daripada majoriti, okey, wa minhum al-Iraqiyun daripada mereka adalah ulama Iraq, okey, ma sahahahu Nawawi, okey, akan barang yang telah membilang sahih akan dia oleh An-Nawawi. Maksudnya Imam Rafi'i pun turut menyebut pandangan yang mengatakan makruh lah. Okey, wallahu a'lam. Habis. Ni kita akan bincang berkenaan dengan awak di dalam kesempitan, kan, dalam kelaparan yang dahsyat lah kan. Okey. Kemudian awak tidak mendapati binatang yang halal, maksudnya awak jumpa binatang yang haram. Apa hukumnya? Kan? So kita akan bincang, awak tengok panjang kan? Panjangnya. Okey. Qala, kita dah baca tu kan? Oh, okey okey. Kita baca matan daripada Qadi Abu Syuja'. Wa yahillu lil mutarri fil makhmasati, dan dihalalkanlah bagi mereka yang dalam darurah, okay, terpaksa, al muttar fil makhmasati, dalam kelaparan yang sangat, okay, maksudnya dalam darurah. Halal apa? Ayyakula minal maitati, bahawa makanlah ia daripada bangkai, okay, ma yasuddu ramaqahu, boleh makan akan barang yang menjaga ataupun memelihara akan nyawanya, okay? Supaya awak si mati, okay? Jangan sampai awak leput, boleh makan, okay? Makan kadar yang hanya menjaga nyawa, faham? Ma yasuddu ramaqahu, barang yang ai ma yahfazu hayatahu, barang yang memelihara nyawa, sekadar untuk menjaga nyawa. Kemudian okey, habis. Baik. نص القرآن العظيم على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Telah menaslah oleh Al-Quranul Azim ke atas pengharaman maitah, bangkai, darah dan daging babi, dan binatang yang disembelih selain daripada kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa ma fi maknaha. Okey, dan barang yang pada maknanya. Maksudnya yang sebelumlah, okey, yang semakna dengan babi dan sebagainya, maksudnya binatang yang diharamkan, makanan yang diharamkan untuk makan. Kal mauqudati, seperti binatang yang mati dipukul, kan bukan mati dengan sembelihan, dihukum bangkai. Okey. Wal mutaraddiyati, mati jatuh daripada tempat tinggi. Okey. Wan natihati, dan binatang yang mati ditanduk. Wama akalas sabu'u, okey, dan binatang ataupun barang yang telah memakan akannya oleh binatang buas. Sisa binatang buas kan mati, of course lah, dengan sebab binatang buas, bukan sembelihan. Okey. Wa hadza fi ghairi halatid darurati, dan bermula semua ni ma dzukira yang sebelum ni, okey, hukum ni pada selain daripada situasi darurat. Okey. Amal mutarru, adapun orang dalam situasi darurat, fayubahu lahul aklu ala ma qala ta'ala, maka diharuslah baginya akan makan, diharuslah baginya akan makan di atas barang yang berkata oleh Allah Ta'ala, famanit turra ghayra baghi wala adin fala ithma alaih, maka barang siapa yang terpaksa, okay, ghayra baghi wala adin, tidak, apa nak terjemah ghayra baghi wala adin? Siapa yang dalam keadaan terpaksa? Ya, ghairu utturra, dalam keadaan terpaksa, ghairu baghin, tidak berkehendak rasa saya, wala adin, dan tidak melampaui batas. Tengok basmih jap. Ghairu baro ya beri kan, baro ya beri. Tidak mengingini, macam saya katalah, ghairu baghin maksudnya bukan
bukan awak nak pun makan bangkai ataupun ada babi hutan kan. Awak tak ada binatang lain yang halal, bukan awak nak pun makan babi hutan, tapi awak darurat. Wala adin maksudnya dan tidak juga hal keadaan tidak mengingini dan hal keadaan tidak melampaui bataslah adin. Okey. Fala ithma alaih maka tiada dosa ke atasnya. Yakni fa'akala fala ithma alaihi. Maka makan ia akan apa nama? Binatang yang haram tadi, maitah dan sebagainya. Fala ithma alaihi lah maka tiada dosa ke atasnya. Sumal aklu qad yajib. Okey, kemudian bermula memakan itu terkadang wajib. Yajibu. Okey, lidaf'il halaki untuk menolak akan kemusnahan. Kan? Kalau awak dalam situasi terpaksa kan, hanya ada babi aja di hadapan awak kan. And then awak tak mau makan seolah-olah awak macam bunuh diri lah. Kan, bunuh diri kan haram. So, maksudnya awak wajib makan babi in that particular situation. Faham? Ni hukum. Kay wa'lam dan ketahui olehmu annahu bahwasanya la khilafa annal ju'a al-qawiyya la yakfi li aklil harami. Tiada khilaf bahwasanya lapar yang kuat tiada memadai untuk memakan sesuatu yang haram. Setakat lapar. Kan? Bukannya takut mati pun. Sesat pun bukan sesat dalam hutan, sesat dalam bandar. Laparlah nak makan babi. Mana boleh. Satu kata la khilaf. Okay? Setakat lapar tak boleh. Wala khilafa annahu la yajibul imtina'u. Okay, dan tiada khilaf bahawasa tiada wajiblah imtina' maksudnya enggan. Okay. Ila ayyushrifa ala mauti. Sehinggalah bahawa hampir ia ke atas kematian. Hai. Kan? Tiada khilaf bahawasanya awak tidak perlulah awak enggan daripada makan binatang haram tersebut dalam situasi darurat kan. Awak enggan makan binatang haram tersebut sehinggalah awak dah nak meninggal baru boleh makan. Si juga. Okay, si wajib. Okay, tidak wajib untuk awak menahan diri daripada makan benda yang haram. Nak kena tunggu sampai awak nak meninggal. Bukan. Okay. Maksudnya dah boleh lah. Boleh makan. Fa innal akla hina idzin la yufidu maka maka sesungguhnya memakan hina idzin waktu tersebut la yufidu tiada memberi faedah ia apa guna dah nak meninggal lah pun. Bahkan lau intaha ila hadhil halati jika berakhirlah ia kepada ini situasi maksudnya memang dah nak meninggal dah pun lam yahilla lahu aklul maitati tiada halal lah baginya oleh makan akan maitah maksudnya binatang haram maitah bangkai lah tapi sebut sebagai contoh lah maksudnya yang haram lah kan apa guna awak dah nak meninggal awak makan pun no use kan tak ada guna. Fa innahu ghairu mufidin. Maka sesungguhnya ia tiada berfaedah. Ghairu mufid. Okey, habis. Berhenti. Okey, wala khilafa. Wala khilafa dan tiada khilaf fil hilli pada penghalalan. Idza kana okey ni situasi halal lah. Okey. Idza kana yakhafu ala nafsihi apabila bingung risaulah ia ke atas dirinya. Okey. Laulam yakul sekiranya kalau tidak makanlah ia, okey. Min ju'in daripada lapar au dha'fin ataupun lemah anil masyi daripada nak berjalan wa anil rukubi dan daripada nak menunggang au yanqati'u anil ruqati ataupun terputus daripada sahabat-sahabat dalam perjalanan orang lain ada tenaga untuk berjalan awak kan kalau tak ada tenaga untuk follow with your apa nama with your companions awak akan ketinggalan lah, sesat pula kan tengah jalan kan. Especially zaman dulu kan. Au yadi'u ataupun hilang. Wanahu zalika. Wanahu zalika dan seumpama yang demikian itu halal. Boleh. Awak dah khawatir ke atas diri awak, takut ketinggalan, takut sesat, takut mati dan sebagainya boleh makan. La khilaf lah, tiada khilaf. Sini kan la khilafa fil hil. Bis falau khafa hudutha maradin mukhifin habasahu maka kalau khawatirlah ia akan berlaku satu penyakit yang mukhifin yang menakutkan penyakit yang menakutkan habasahu yang mana akan menahan menegah dia menegah akan dia fahuwa ka khaufil mauti maka sama seperti takut akan kematian samalah so sekarang penyakit yang menakutkan
Okay, penyakit yang menakutkan sama seperti takut matilah. Takut mati. Baik. Wa in khafa habis. Wa in khafa tulal maradi, dan jika takut ia akan berpanjangan sakit. Tadi takut penyakit yang menakutkan, sekarang ni sakit takut makin melelat dan makin berpanjangan. Fakadzalika ala rajihi, maka demikian juga di atas pandangan rajih. Maksudnya boleh makan maitah. Boleh makan maitah. Okey, habis. Potong. Saya nak kena potong supaya awak tak lost. Walau ila sabruhu, dan kalau hilanglah kesabarannya, wajahadahul ju'u, dan menyukar akan dia oleh lapar, fahal yahillu lahul muharramu, maka adakah dihalalkan baginya yang diharamkan, maksudnya sesuatu yang haram, amla, ataupun tidak, hatta yasila ila adna ar-ramaq, sehinggalah sampai ia kepada penghujung nyawa, adna ar-ramaq. Okay? Maksudnya dah sampai dalam situasi yang belumlah mati. Tadi kan kita dah bincangkan kalau yushrif alal maut dan nak meninggal tu sia-sialah. Maksudnya ila adna ar-ramaq. Nak terjemah apa ila adna ar-ramaq? Nyawa ikan kah? Awak terjemah kah? Okey, nyawa ikan. Boleh juga lah. Boleh juga lah. Bukanlah memang dah nak meninggal kan. Maksudnya nyawa-nyawa ikan yang kan. Selalu manusia kan menurut sains macam mana kalau tak makan berapa hari? Ya, air 3 asal saya. Kalau tak makan dalam seminggu kah berapa kah? 7 hari kah? Seminggu. So tengok, maksudnya belum meninggal, mungkin dah hari ke-6 kan, memang dah teruk, dah hilang kesabaran dan memang lapar yang teruk. So sekarang persoalan, boleh terus makan kah? Hilang kesabaran kan, boleh terus makan yang haram ataupun kena tunggu sehingga adnar ramak. Okay, nyawa ikan kata terjemahan ni tadi. Okay, adnar ramak. Okay, ramak ni hayah. Maksudnya susah juga saya nak terjemah. Ajak, saya ada ni. Kita cari dalam yang Indon, Kifayatul Akhyar. Allah nak cari ni pula. Ajak kos. Right, sambung ha. Seandainya ia kehilangan kesabaran, di sini tadi kan walau ila sabruhu. Walau ila sabruhu wajahadahul ju'. Okey. Seandainya ia kehilangan kesabaran dan ia kepayahan menanggung rasa lapar, maka apakah halal baginya barang haram atau tidak? Okey, sampailah nafas terakhir. Adnan ramak, nafas terakhir. Okey. Ada dua pendapat dalam kasus ini. Dalam kasus qaulani. Okey, ada dua pandangan. Qaul awak tengok qaul pun awak tahu ni adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sebab diguna perkataan qaul. Qala fi ziyadatir rawdati, berkata ia Nawawi lah, okey, di dalam ziyadatul rawdah, al-azharu al-hil, halal. Boleh. Boleh. Okey. Tak perlu sampai apa nama? Sampai nafas terakhir kan. Dah susah betul lah. Okey. Wala yushtaratu fima yakhafu minhu tayakkunu wuqu'ihi law lam yakul, dan tiada disyaratkan pada barang yang khawatir ia daripadanya, disyaratkan apa? Tidak disyaratkan apa? Tayakkunu wuqu'ihi. Okey, yakin akan berlakunya, okey. Law lam yakul, kalau tiada makan ia. Okey, bal yakfi ghalabatul dhann lah. Okey. Yakfi ghalabatul dhann. Maksudnya apa? Kalau awak khawatir mati, contoh khawatir apa di sini tadi? Okey, takut matilah. Katakanlah takut mati ataupun penyakit yang menakutkan. Untuk awak dihalalkan makan yang haram tersebut, okey, adakah disyaratkan awak yakin perkara tersebut atau berlaku ataupun cukup sangkaan yang kuat? Di sinilah disebut bal yakfi ghalabatul dhann. Okey, memadai sangkaan yang kuat. Okey? Boleh faham tak? Beza kan yakin dengan sangkaan lain. Yakin ni 100% memang confirm mati ni. Kan? Memang confirm mati. Tapi ghalabatuz zann ni aku tak mesti makan tak besar kemungkinan Nabi cerita lah. Okey, ghalabatu adzan, sangkaan. Lain lah. Cepat.
Wa idzan taha ilal halati allati yubahu lahu fihal aklu, dan apabila berakhirlah ia kepada kondisi yang diharuskan baginya padanya akan memakan, famadha yakul pula. Okey. Sekarang kita dah kata okey, dalam situasi ni diharuskan untuk beliau ataupun si fulan makan benda yang haram. Ditanya lagi, famadha yakulu? Makan apa yang dia makan? Kan? Okey. Madza yakul? Oh, yang dia makan. Maksudnya kadar apa yang dia akan yang dia dibenarkan makan. Bagi pada 3. Okay. Sekiranya hanya makan ma yasuddu ramak, ma yasuddu ar-ramak, kadar yang sekadar memelihara nyawa, harus jaiz bila khilaf. Harus tanpa khilaf. Okay. Kemudian tingkatan yang kedua, okay, sekiranya makan sehingga kenyang, syabak. Okay. Maksudnya di ujung akan diterangkan. Ini ada khilaf lah. Okay, ini ada khilaf. Maksudnya makan sampai kenyang. Okay, tapi kenyang di sini ada maksudnya. Okay, maksud kenyang di sini ujung bahunya akan padat. Maksud kenyang di sini adalah awak makan sehingga satu state, okay, satu kondisi di mana orang tidak dapat nak mengatakan awak lapar. That's all. Bukan kenyang, bukan. Sebab tu masih ada khilaf. Okay. Last sekali az-ziyadatu. Ini tambahan lah. Az-ziyadatu ala asyaba. Di atas daripada tahap kekenyangan. Of course ni adalah haram bila khilaf. Haram tanpa khilaf. Lebih kan? Okay. Setakat makan untuk memelihara nyawa, halal. Marhaban biku. Ahlan wa sahlan. Okay. Makan lebih daripada had kenyang, haram. Okay. Confirm haram. Tapi makan setakat kenyang, khilaf. Okay. Tengok. Detail kan perbahasan. Awak pernah belajar macam tu kah? Satu, khilaf, tak ada khilaf. Okay. Tengok, fokus. Amma akluhu ma yasuddu bihi ramaqa. Okay. Adapun memakan ia akan barang yang memelihara dengannya akan nyawa, fala khilafa fi zalika. No khilaf lah. Okay. Tiada perbezaan pandangan. Okay. 1. Wala tahillu lahu. Ni tadi kan atas. Okay. Wala tahillu lahu aziyadatu ala syabak. Syabak ke syabi'? Syabi'ah yashbahu syaba'an. Baris. Maksudnya tahu. Okay. Syabak boleh, syibak pun boleh. Syiba'un. Syaba'i. Asyaba'u. Boleh. Wala tahillu lahu aziyadatu ala syaba'i. Okay. Ni. Berlebih daripada had kenyang. Wa fihi lisyaba'i iqwalun. Dan pada penghalalan syabak, ni, tengah ni. Okay. Aqwal. Ada beberapa pandangan. Thalithuha, ketiga daripadanya. Okay. Ni awak baca kitab fiqh. Kan tadi kata 3 kan? Okay. Terus sebut yang ketiga. Mana pandangan 1, pandangan 2? Faham soalan tak? Faham soalan? Okay. Tadi kata ada beberapa pandangan. Aqwal. Kemudian terus disebut thalithuha. Yang ketiganya. Maksudnya pandangan ketiga. Mana pandangan pertama, pandangan kedua? Faham soalan? Dia sebut ketiga. Pandangan pertama, kedua.
Awak terus awak baca, awak terus tahu. Okey, pandangan ketiga mesti tafsil. Maksudnya, pandangan pertama kata haram, mutlaqan. Okey? Maksudnya semata-mata haram. Pandangan kedua kata halal, mutlaqan, semata-mata halal. Pandangan ketiga ada perincian. Faham? Cara awak baca. Okey? Awak tengok pandangan ketiga, salisuha. In kana qariban minal umrani lam yajuz. Kalau hampir jika adalah ia hampir kepada umron, maksudnya bandar lah. Okey, umron. Okey. Lam yajuz. Tak harus. Okey. Si boleh awak makan sampai kenyang. Si lama lagi awak nak sampai ke bandar. Carilah benda halal di bandar kelak kan. Okey. Wa illa jaza, dan jika tidak maka harus. Maksudnya munnya jauh, sekira beliau itu jauh. Okey, individu tersebut jauh daripada bandar. Okey, lama lagi nak sampai ke bandar, maka bolehlah makan sehingga kenyang. Untuk jadi bekalan kan untuk berjalan sampai ke bandar. Faham? Okey. Ni satu pandangan. Maksudnya macam ni lah. Khilaf ada satu, dua, tiga. Tiga yang telah kita bincang. Okey. Yang ni awak memang tahu. Confirm kata halal. Yang ni memang tahu. Confirm kata haram. Yang ni tafsir. Ya? Perincian. Cuma sih tersebut je biasa. Ah, ada jugalah disebut di sini warajahal qafalu wa kathirum minal ashabi, dan telah mentarjih oleh qafal dan kebanyakan ashab al-man'a. Uh, harap ni. Sikit lah satu dua mana-mana lah. Harap. Okay. Lihat dulu. Harap. Warajahal ruyaniyu. Okay, dan telah merojihlah oleh ar-ruyani wa ghairuhu al-hillah. Ni halal kan? Halal. Ha. Kada atlaqal khilafa aktsaruhum. Seperti itulah telah mengitlakkan akan khilaf, okey, aktsaruhum oleh kebanyakan mereka. Itlaklah maksudnya just sebut haram. Totally haram. Halal. Okey. Tapi pandangan ketiga tadi kita tafsirkan. Kalau hampir dengan bandar, baik, si bolehlah. Okey, tak boleh. Kalau jauh lagi daripada bandar, bolehlah makan sampai kenyang. Makan babi ke apa ke sampai kenyang dalam hal darurat. Okey, masih lagi sebut berkenaan dengan pandangan ni, dia bawa datang pandangan Al-Imam dan Al-Ghazali, wa fassala al-Imamu wal Ghazali tafsilan, okey, dan telah membuat tafsirlah oleh Imam, maksudnya Abul Ma'ali Imam Al-Haramain, dan Imam Al-Ghazali tafsilan, akan sesuatu pentafsilan, hasiluhu, alhasilnya Ingka nafi badiyatin, kalau adalah ia itu di kawasan badiyah, maksudnya apa nak terjemah badiyah? Ulah. Kawasan-kawasan badiyah. Dalam bahasa Indonesia apa diterjemahnya? Jika ia berada di sesuatu gurun badiyah. Okay, di tempat badiyah gurun. Okay. Ingka nafi badiyatin, kalau dia berada di gurun, wa khafa, dan khawatir ia, in taraka asyaba'a, jika meninggalkan ia akan kekenyangan, alla yaqta'aha, okey, bahawa tiada apa tu? Bahawa tiada melalui lah ia akannya. Maksudnya Nyas akan dapat melalui gurun tadi, faham? Nyas tidak mampu untuk go through lah kan. Okay. Kalau tak kenyang, tak dapat nak lalu. Okay. Wayahlak dan hancur ia. Wajabal qat'u bi annahu yashba'u. Okay. Wajiblah kita qata', kita memutuskan bahawa beliau boleh makan sehingga kenyang. Okay. Dalam gurun. Di gurun. Okay. Wa in kana fi balad. Okay, dan jika adalah ia pada balad, negeri. Okay, di sini apa terjemahan? Where is it? Halal makan. Okay. Mendapatkan. Saya rasa ada tertinggal terjemahan ni. Ada yang tertinggal ni. Ada yang tertinggal.
tak sebut berkenaan dengan balad. Okey, balad maksudnya dalam bandar lah, kita kata bandar kan dan sebagainya negeri lah. Okey. Wa in kana fi baladin, dan jika adalah ia pada sesuatu negeri, wa tawaqqa'a al-halala, okey, dan menyangka ia akan makanan yang halal qabla audid darurati, sebelum kembali situasi darurah, okey, wajib al-qat'u bil iqtisari ala saddir ramaq. Okey, wajiblah kita memutus qata', okey, dengan memadai ke atas saddur ramaq. Okey, jangan makan sampai kenyang, cukup hanya menjaga ataupun hanya menjaga memelihara nyawa, saddur ramaq. Okey. Wa in kana la yadhharu husulu ta'amin halalin, dan jika adalah tiada zahirlah oleh menghasil akan makanan yang halal, wa amkanahu ruju'u ilal muharrami, dan bolehlah dan mungkinlah akan dia boleh akan oleh kembali kepada yang haram marratan ba'da ukhra. Maksudnya time by time, suatu masa selepas suatu masa yang lain, illam yajidil halala, jika tiada mendapat ia akan yang halal, fahuwa maudhi'un khilaf, maka inilah tempat khilaf. Panjang-panjang ceritalah. Wa qad ikhtalafa tarjihu syaikhaini fi dhalika, dan sungguh telah berbeza oleh tarjih syaikhain pada perkara tersebut. Tarjih syaikhain maksudnya tarjih antara Rafi'i dan An-Nawawi. Wabil jumlati, secara umumnya, fasahihu, maka bermula yang sahih, annahu ya'kulu ma yasuddur ramaq. Settle, awak ambil ni je lah, jangan makan sampai kenyang. Ni. Kan ni tadi panjang kan, bolehkah makan sampai kenyang? Panjang hilang. Jadi di sini kata fasahihu annahu ya'kulu ma yasuddur ramaq. Settle. Makan sekadar memelihara nyawa. Li'annahu ba'da saddir ramaqi ghairu mutarrin, kerana bahawa ia selepas telah menjaga nyawa, ghairu mutar, bukan dalam darurat lagi, kan? Dah makan kot, dah memelihara nyawa kan, bukan darurat lagi lah. Fazalal hukmu, maka hilanglah hukum, bizawali illatihi, dengan hilang illahnya. Ada darurah, halal makan bangkai, hilang darurah, hilanglah penghalalan makan bangkai. Faham? Ada ilah, ada hukum. Tak ada ilah, tak ada hukum. Settle. Li'anna qa'idatal muqarrarata, kerana bahawasa kaedah yang telah ditakrirkan, annal hukma yaduru ma'al illati wujudan wa adama, bahawasanya hukum itu berlegar bersama dengan ilah, nisbah wujud dan tidak wujud. Ada ilah, ada hukum. Tak ada ilah, tak ada hukum. Qala Suddiyu, berkata oleh As-Suddi, qauluhu ta'ala, firmannya, wala adin, dan tiada melampau, yakni filistifai ila hadis syabai. Maka pada memakan, istifat nak terjemah. Suddi berkata firman Allah, dan dia tidak melampaui batas, maknanya mengambil sampai batas kenyang. Stop. Mengambil sampai batas kenyang. Filistifai ila hadis syabai, sehingga kepada sempadan kenyang. Waman qala bisyabai, dan siapa yang berkatakan dengan pengharusan untuk makan sehingga kenyang, kan? Apa sebabnya, kan? Macam mana boleh ada sebahagian fuqaha, kan? Fuqaha kot ni, kan? Ahli ilmu, kan? Boleh menghalalkan situasi makan sehingga kenyang. Why? Faham? Sekarang persoalan. Allala, telah memberi taklil lah, ia memberi ilah, bi'annahu, bahawasa ia itu maitah tadi, binatang makanan yang haram tadi, ta'amun, makanan, jaza minhu ma yasuddur ramaq, haruslah daripadanya oleh barang yang menjaga nyawa, fajaza qadrus syabai kal mudakka, maka haruslah juga kadar kekenyangan seperti binatang yang telah disembelih. Kan tadi mula-mula bangkai haram, tapi awak dalam situasi darurah, jadi halal awak makan untuk menjaga nyawa awak, halal jugalah awak makan sampai kenyang, kan? Sebab dalam situasi tadi dihalalkan, kal mudakka, seperti binatang yang telah disembelih.
Awak pergi sembelih ayam, awak ayam siksa sembelihannya. Okey, adalah yang sah. Okey. Awak pergi sembelih binatang awak kan? Awak halal tak awak makan? Dah cukup syarat sembelihan. Halal kan? Awak makan sekadar untuk menjaga nyawa, halal. Awak makan sampai kenyang, halal juga. Faham? Okey? Walittiraru dan bermula ittirar keterpaksaan illatun libtida'il akli. Okey? Illah untuk boleh mula makan. Okey? Dunas tidamatihi. Okey? Bukan untuk berterusan memakannya. Okey. Kama anna faqda tawlil harrati illatun libtida'i nikahil amati dunas tidamatihi. Seperti mana bahawasanya hilang, uh, saya rasa macam belum pernah baca lah yang ni. Mungkin saya lupa nak ulang kaji. Kama kita baca terjemahan dulu. Terpaksa ataupun kondisi darurat adalah ilat untuk permulaan makan. Okey. Bukan membolehkan makan terus menerus. Okey. Sebagaimana tidak adanya perempuan merdeka merupakan ilat diperbolehkannya menikah budak perempuan. Budak di sini maksudnya hamba. Okey. Oleh kerana itu tidak boleh memakannya terus menerus sampai habis tak tersisa. Ini hukumnya haram tanpa perselisihan. Ni macam nak sokong pandangan yang kata haram ni. Saya kena teliti balik lah ni. Kita ambil ni ialah sampai sini. Kena tengok balik lah. Walittiraru illatun libtida'il akli duna istidamatihi, bukan berterusan. Okey, kama anna faqdatu lil hurrati illatun libtida'i nikahil amati. Duna istidamatihi. Ni kena tengok balik lah. Rasa macam belum kaji yang ni. Saya dah baca semua. Rasa saya dah baca semua ni. Okey, kita skip dulu yang saya tanda ni. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini falaisal muradu bisyaba'i, bukanlah maksud kenyang tadi. Okey, bukanlah maksud kenyang tadi. Okey, fokus. Bukanlah maksud kenyang tadi ayam talia, bahawasa penuhlah ia, kan? Penuh perut, hatta la yabqa lit ta'ami masarun, sehingga tiada tersisalah bagi makanan oleh suatu ruang. Makan sampai penuh, bukan tu maksud kenyang. Okey? Fa inna hadha haramun bila khilafin, maka sesungguhnya ini haram tanpa khilaf. Okey? Walakinnal murad, bahawa dan akan tetapi yang dikehendaki adalah ayat pula, bahawasa ia makan hatta yaksira sauratal ju'i, sehingga ia memecahkan pagar kelaparan, bihaitu dengan sekira-kira la yantaliqu alaihi ismu ja'iin, tiada terpakailah ke atasnya nama lapar. Okey? Ni yang dimaksudkan dengan syabak. Awak makan sehingga orang tak dapat nak sebut awak sebagai lapar. That is kenyang. Okay? Setakat tu sahaja. Bukan makan sampai tak. Seumur hidup saya apa kata Kayum, si kusangka apa? Aku si percaya kan? Aku si percaya kan? Rupanya babi nyaman. Makan sampai kenyang. Kan? Saya dah khilaf. Okay? Bis. Awak ulang. Lepas ni kita take 5 sekejap. Dan ketahui olehmu anna Rafi'i, ya, bahawasa Rafi'i jazama fil muharrari, telah menjazam, okay, memutuskan di dalam kitab Al-Muharrar bima fassalahul imamu wal Ghazali. Al-Rafi'i ambil pandangan yang telah disebutkan oleh Al-Ghazali dan Imamul Haramain. Ni yang panjang-panjang ni. Okey. Wa hal lahu ayyatazawwada pula. Soalan lain. Wa hal lahu ayyatazawwada minal maitati. Dan adakah harus baginya untuk berbuat bekal daripada maitah bangkai tadi? Sepanjang tadi kita cakap makan. Sekarang ni dalam situasi kondisi yang darurat, panjang lagi perjalanan weh. Boleh tak awak ambil daging babi ataupun bangkai tadi awak buat bekal? Soalan baru lagi. Okey. Jawapannya,
illam yarjul wusula ilal halali falahu tazawudu. Jika tiada mengharaplah ia akan sampai kepada makanan yang halal, falahu tazawudu, maka haruslah baginya untuk berbuat bekal. Wa in roja, dan jika ada harapan untuk mendapat makanan halal, fafihi khilafun, maka terdapat khilaf. Al-asahu, pandangan yang asah, fi syarhil muhadzab wa ziyadatir rawdah, al-jawaz, haruskan, diharuskan untuk berbuat bekal. Wallahu a'lam. Bermula Allah Ta'ala itu yang lebih mengetahui. Kita take 5 sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Yang panjang-panjang kita telah bincangkan tadi adalah berkenaan dengan awak dalam situasi darurah, dalam situasi darurat, dan awak nak makan benda yang haram kan. Sekarang ni kita akan pergi kepada wa maitatani halalani, dan dua bangkai yang halal, iaitu as-samaku wal jaradu, ikan dan belalang. As-samaku wal jarad ni mubtada, terbalik kan. Boleh juga macam di nak i'rab. As-samaku khabar di hadapan, yakni as-samaku wal jaradi, as-samaku wal jaradu maitatani halalani. Bermula ikan dan belalang itu adalah dua bangkai yang halal. Kalau nak terbalik boleh juga ni, sebab sebut ni. Boleh juga awak nak kata ni mubtada boleh. Ni nahwu lah, awak nak kata ni mubtada pun boleh. Ni khabar boleh. Boleh. Sebab maitatan dia ada halalan, ada wasf, ada maksud taksis, boleh dibuat jadi mubtada. No problem. Tinggalkan. I'lam, ketahui olehmu annal hayawana salah satu aksamin. Ini bagus ni untuk buat soalan. Ketahui olehmu bahawasa binatang, hidupan terbahagi kepada 3 jenis. Al-awwalu ma la yu'kalu, binatang yang tiada dimakan akan dia. Fahadha maitatuhu wa dhabuhu sawaun. Bangkainya dan hasil sembelihannya sama. Babi. Awak sembelih babi halal kah? No. Bangkai babi haram, sembelihan daripada babi pun, babi yang awak sembelih pun haram. Al-qismu tsani, bahagian kedua, hayawanun makulun. Binatang yang dimakan akan dia, maksudnya halal makan. Wala tahillu maitatuhu, dan tiada halal lah bangkainya. Fahadha la yahillu illa bitadkiyatil mu'tabarati ala ma marra. Maka ini tiada halal lah melainkan dengan sembelihan yang sembelihan yang diiktibar akan dia, ala ma marra, berdasarkan apa yang telah berlalu. Maksudnya kita tak ada bacalah di sini kan, tapi kan kita ada ISH 301 sembelihan dah bincang pun. Ini macam kambing lah. Contohnya kambing. Kambing halal makan, halal. Pap, kena langgar kereta. Bangkai, haram. Tapi awak ambil seekor kambing lagi, awak sembelih, halal makan, halal. Al-qismu tsalitsu, bahagian ketiga, hayawanun yu'kalu, binatang yang dimakan, tahillu maitatuhu, bangkainya pun halal terus, automatik. Wa huwa samaku wal jarad. Dan iaitu adalah ikan dan belalang. Wahtujalahu, dan dihujahlah baginya bihadits Ibnu Umar, dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu alaihi salatu wassalamu, bahwasa baginda qala, bersabda, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, al-hutu wal jaradu, ikan dan belalang. Rawahu Ibnu Majah, riwayat akannya oleh Ibnu Majah, lakin bi isnadin dhaifin, tetapi dengan sanad yang lemah lah. Li ajli Abdurrahman bin Zaid bin Aslama, kerana ada Abdurrahman bin Zaid. Maksudnya perawi yang lemah. Dah belajar kan ulum hadis kan, dalam hadis kiranya ada perawi yang lemah, perawi yang masalah, hadis pun jadi dhaif lah kan, sanad dhaif.
especially sanad lah berkaitan perawi berkaitan dengan sanad. Wa in kana al-hakimu atau apa itu antara Muhammad nah itu tutup apa bising bising Yahudi. Wa in kana al-hakimu walaupun dan jika adalah al-hakim qala fi mustadrakihi berkata dalam mustadrak fi hadithin huwa fi sanadihi pada sesuatu hadis yang mana dia Abdul Rahman ada dalam sanadnya hadza hadithun sahihul isnadi ada juga ini adalah hadis yang sahih sanadnya seolah-olah al-hakim di dalam mustadrak have no problem with Abdul Rahman bin Zaid lah perawi yang bernama Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Please. Naam ya. Qala al-Baihaqi berkata oleh al-Baihaqi waqfuhu asahu. Apa maksud waqfuhu asahu? Bermula wakafnya itu terlebih sahih wakaf. Apa maksudnya? Maksudnya hadis ni yang mauquf adalah lebih sahih. Hadis mauquf kan ni yang dah belajar ni awak belajar ulum hadis dengan siapa? Saya kah? Bukan kan? Oh, salah. Hadis mauquf adalah kata-kata perbuatan atau takrir yang diidhafahkan, yang disandarkan kepada sahabat, bukan kepada Nabi. Yang disandarkan kepada Nabi hadis marfu'. Disandarkan kepada sahabat mauquf. Disandarkan kepada tabi'in maqtu'. Maksudnya hadis ni mauquf adalah lebih sahih. Nak katanya kata-kata tadi bukan kata-kata Nabi. Yang lebih sahih adalah kata-kata tadi adalah kata-kata sahabat. Tapi wahwa fi makna al-musnadi. Dan iaitu pada makna al-musnad, hadis musnad, hadis bersambung lah, hadis bersambung yang mana disandarkan kepada Nabi kan. Sebab kan halal haram. Macam mana boleh sahabat boleh cakap sesuatu berkenaan halal haram kalau bukan daripada ajaran Nabi. So tak ada masalah. Even though kita kata mauquf, tetapi benda-benda yang berkaitan dengan hukum hakam selalunya adalah memang pada hukum marfu' lah. Wa yuhtajja dan dibuat hujah lah lisamaki bagi ikan biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya ta'ala uhilla lakum saydul bahri lah. Dihalalkan bagi kamu buruan laut. Wa hal yahillu aklu samaki asghari dan adakah halal memakan ikan-ikan yang kecil? Dengar, ikan-ikan yang kecil idza syuyat apabila digoreng syuyat. Digoreng lah kan? Syawa yasmi ni goreng. Digoreng kan? Digoreng. Apabila digoreng walam yushaqqa jawfuha dan belum dibelahlah akan perutnya walam yukhraj ma fihi dan belum dikeluarlah akan barang padanya ikan-ikan kecil ikan-ikan yang saiz kecil kan awak terus goreng kan bercampur dalam ada taiknya lagi kan dekat perut. Faham soalannya sekarang macam mana apa hukumnya? Jawapannya fihi wajhat. Ada dua wajah, maksudnya dua pandangan. Sahhaha jama'atun telah mensahihlah oleh satu jemaah, at-tahrima haram. Why? Bisababi ma fil jawfi dengan sebab barang yang pada perutnya. Fa innahu najisun. Najis. Wa yunajjisu ma yuqla bihi dan menajislah ia akan barang yang digorenglah ia dengannya. Semua awak punya minyak kan semua jadi najis disebabkan najis yang berada dalam perut ikan kecil kan yang sebut sini kan sirar. Kita boleh faham seolah-olah macam maksudnya kalau ikan besar tak ada khilaf memang haram kan jadi semua najis sebab besar kan. Sakit kan ikan pusut awak nak buat ikan pusut goreng untuk nasi lemak awak nak kena potong kalau awak nak ikut pandangan ni
Sabar dulu, ada pandangan lain. Wait dulu. Okey. Wa wajhul jawazi dan pandangan yang mengatakan harus why masyaqqatun tatba'uha. Okey. Satu kesukaran, okey, yang mengiringi akannya. Okey. Ini kembali kepada masyaqqatun tatba'uha. Kembali kepada as-samak as-sighar lah. Dan ikan-ikan kecil kan, susah. Okey. So ni ada mengatakan harus. Qala Rafi'i, berkata oleh Ar-Rafi'i, wa alal musamahati jaral awwalun, dan di atas musamahah, maaf lah. Okey, jaral awwalun telah berlalu oleh golongan awwalun, golongan yang terdahulu. Okey, maksudnya golongan awwalun yang dulu ikan kecil, belum potong perut. Okey lah, faham? No problem lah. Okey? No problem. Itu maksudnya musamahah. Ya, wa qala fi taharati, dan berkata ia di dalam at-taharah. Siapa yang berkata dalam at-taharah ni? Okey. Atbaqu ala akli al-mumallahi minhu. Telah beritbaq. Okey. Telah bersepakat, lebih kurang bersepakatlah itbaq di atas haruslah makan al-mumallah. Maksudnya yang di ikan masin, mumallah, milh kan garam kan. Al-mumallahi minhu. Ya, maksudnya yang telah yang untuk digaram lah, untuk garam. Okey, daripada ikan yang kecil tadi. Okey. So ada dua pandangan. Awak nak senang, awak ambil pandangan yang awalun tadi lah. Kan? Ikan pusuk. Ikan pusuk ni apa bahasa Melayu? Ikan bilis. Dalam Sarawak mana lah kan. Ikan bilis. Udang? Udang di belakang. Hitam-hitam. Oi. Awak nak masak tom yam. Oh, nak kena buang semua kan. Memang kalau awak buang lagi bagus. Faham? Nak masak tom yam kan, nak buang satu-satu, especially yang kecil-kecil kan nak buang. Okey. Tapi yang besar macam kena buang lah kan. Kalau memang yang besar lobster contohnya. Kalau kan ada tahi, kena buang lah. Sebab najis. Memang najis. Okey? Habis. Okey. Fokus. Walau wujidat samakatun fi jawfi samakatin. Soalan lagi. Dan kalau didapatilah akan seekor ikan di dalam perut seekor ikan yang lain. Awak dapat ikan, dalam perut ikan tersebut ada ikan. Fahiyah halalun, halal. Kan? Belah ikan ni, ada ikan lain. Boleh makan. Okay? Sabar dulu. Okay? Kama lau matat hatfa anfiha, seperti barang kalau matilah ikan tersebut dengan sendirilah. Okay? Kalau mati sendiri, halal. Mati dalam perut ikan, halal jugalah. Okay? Walau taqatta'at, dan kalau terputus-putus, taqatta'at, samakatun, oleh seekor ikan, fi jawfi samakatin, pada perut seekor ikan yang lain, wa taghayyara launuha, dan telah berubahlah warnanya. Jawapannya lam tahilla alal asahi, tak halal. Okey? Gambaran pertama settle lah. Awak potong ikan, nampak seekor ikan yang memang bentuk ikan. Masalah yang seterusnya, awak potong ikan ni, ikan A, dalam ikan A ada ikan B yang mana telah pun hancur-hancur. Warna pun dah berubah. Haram. Why? Sebab najis. Okey? Li'annaha karrawthi, kerana bahawasa ia. Okey? Kerana sesungguhnya ia itu seperti tai. Macam tai lah. Kau awak sanggup nak makan? Masih ikan. Okay, please. Banyak kan permasalahan ni kan? Awak bayang ulama zaman dulu belajar. Kan? Bukannya macam kita zaman sekarang belajar slide pendek-pendek. Kan? Ulama dulu belajar ni. Satu. Jadi ulama. Kita sekarang belajar slide. Kan? Habis diploma, habis degree dah rasa saya lah paling alim. Kan? Nauzubillah.
Okey, wa yukrahu dhabhu samaki, dimakruhlah akan awak nak sembelih ikan, melainkan illa ayakuna kabiran tatulu hayatuhu. Melainkan adalah ikan itu besar, okey, panjang hidup. Dah dikeluarkan daripada laut pun dah didaratkan. Lama hidup. Bolehlah sembelih, tidak dimakruhkan. Dan tidak diterangkan cara sembelih. Ikan. Sembelih ikan. Cederakan bahagian mana? Kan potong kepala, Allah alam. Percepatkan kematiannya lah. Percepatkan kematian. Okay? Sebab di sini dia jawab harus. Bukan setakat harus, sorry. Bukan setakat harus. Fayustahabbu dhabhuhu. Maka disunatlah akan menyembelih akan dia alal asah. Menurut pandangan sah. Okay? Why? Irahatan lahu. Untuk beri rehat lah. Kan seksa kan. Awak dah keluar pun letak atas meja si mati-mati. Awak sembelih dengan niat untuk beri rehat lah biar mati cepat je lah. Supaya mati dengan lebih cepat. Habis. Sabar dulu. Walawi bertala'a samakatan hayatan. Dan kalau menelanlah ia seseorang akan ikan yang masih hidup. Awak ada ikan masih hidup, awak telan. Apa hukumnya? Okey, sabar. Ataupun qata'a filqatan minha. Okey, potong setengah. Okey, potong setengah. Lam tahrum alal asah. Okey. Tidak haram, okey, menurut pandangan yang asah. Boleh. Okey. Even ikan sebab kan ikan masih hidup. Kemudian awak telan. Maksudnya awak makanlah. Ikan memang Allah Taala cipta untuk awak makan. Lepas ni ada diceritakan, okey. Ni kalau makan. Tapi kalau ikan masih hidup, awak terus letak dalam minyak panas, lain lagi. Bawah nanti. Okay? Awak beza-bezakan gambaran. Sekarang ni awak memang, you are benefiting the fish kan. Memang awak makan kan. Walaupun masih hidup. Awak ambil, awak makan. Okay. Tak haram. Lepas ni ada haram. Okay? Lakin tukrahu tetapi makruh lah kan. Ikan lagi hidup-hidup lagi. Awak terus telan kan. Okay. Makruh. Wa quridal wajhani fil jaradi, dan diperlakulah akan dua wajah tersebut dalam masalah jarad. Semua yang kita bincang berkenaan dengan ikan, okay, it also applies to belalang lah. Secara ringkasnya senang-senang. Okay. Walau dhabaha man la tahillu zakatuhu samakatan halat, kalau menyembelihlah oleh seseorang yang tidak halal sembelihannya, okay, akan seekor ikan halat, tetap halal. Okay. Maksudnya ada kafe yang bukan ahli kitab kan sembelihannya tidak sah. Okay. Tapi kalau dia pergi sembelih seekor ikan, baik, tetap sah ikan. Okay. Tetap halal ikan tersebut. No problem. Okay. Li'annahu nihayatuhu annaha maitatun. Okay. Kerana ia ikan tersebut kan. Kerana bahawasanya penghujung ikan itu adalah bahawasa ia adalah seekor bangkai lah, akan mati. Okey, wa maitatu halalun, dan bangkainya adalah halal. Okey. Ambil wa yahrumu, dan haram. Dengar. Wa yahrumu, dan haram ilqa'us samaki, meletak akan ikan fi zaiti al-hari. Okey, fi zaiti al-hari, meletak ikan, okey, pada minyak yang panas. Qabla mautihi, sebelum mati. Nampak? Ikan lagi hidup. Okay, tadi kalau makan, makan. Okay, sekarang ikan lagi hidup. Lagi hidup macam ya, awak ambil, terus letak dalam minyak yang panas. Hukumnya haram. Okay, tapi boleh makan. Bolehlah ikan. Perbuatan itu haram. Faham? Afanallahu min adabihi, semoga Allah memelihara kita daripada azabnya. Wallahu a'lam. Okey. Ni last berkenaan dengan binatang binatang laut. Far'un fi hukmi hayawanil bahri, ini sesuatu cabangan pada hukum binatang lautan. Hayawanul bahri, bermula binatang lautan. Idza kharaja minhu la ya'ishu illa aishal madbuhi, apabila keluar daripadanya, maksudnya keluar daripada laut, okey, la ya'ishu illa aishal madbuh, tiada hiduplah ia melainkan hidup aish madbuh, maksudnya hidup nyawa-nyawa ikan. Okey, nya pun ikan kan, maksudnya si dapat hiduplah di atas daratan. Okey, kasamaki, seperti ikan, bi anwa'ihi, dengan segala jenisnya.
fahuwa halalun. Okay? Apa-apa binatang lautan, awak ambil daripada lautan, awak letak di atas daratnya akan kan nyawa-nyawa ikan, maka hukumnya halal. Faham? Ni kriteria umum dalam mazhab kita. Okay? Wala hajata ila dabhihi. Amin tanya, Ustaz, perlu sembelih ke sotong? Ya Allah, Min. Macam ni Tok Min, lama dah aku ajar kau. Tidak ada keperluan untuk sembelih. Okay. Wasawaun dan sama sahaja mata bisa babin zahirin, mati dengan sebab yang zahir yang jelas, kasod matin seperti dilanggar, okay, au darbis sayyadi, dipukul oleh tukang pemancing, okay, au ghairihi atau selainnya, okay. Au mata hatfa'an au mata hatfa'an fihi ataupun mati dengan sendiri. Okay, semua halal, tak ada masalah. Ikannya ikan belum mati awak potong ke, awak pukul ke kan. Perbuatan awak seksa memanglah haram. Tapi eventually ikan tersebut akan jadi halal lah. Halal. Wa amma ma laisa ala surati sumukin masyhurati, dan adapun barang ataupun ikan yang tiadalah di atas gambaran ikan yang dikenali. Kan? Gambaran ikan awak tahu kan? Ada sisiknya, ada insangnya, ada ekor. Tahu lah kan? Apa hukum binatang lautan yang mana bukan di atas gambaran ikan? Faham? Boleh faham tak? Fafihi thalathu maqalat. Ada 3 pandangan. Ni paling ni lah. Asahuha al-hillu, halal lah. Pandangan yang paling sahih adalah halal. Wa nassa alaihi syafi'iyu, dan telah menaslah ke atasnya oleh Syafi'i. Wahtajalahu bi umumi uhilla lakum saydul bahri lah, dan telah berhujahlah baginya dengan umum firman Allah, uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kamu buruan laut. Wa biqaulihi alaihi salatu wassalamu, dan dengan sabdanya, sabda baginda, al-hillu maitatuhu, halal lah bangkainya, yakni bangkai lautan. Waqad nassa Syafi'i ala annahu yu'kalu fa'rul ma'i, dan telah menaslah oleh Syafi'i ke atas bahawa ia yu'kalu fa'rul ma'i, dimakan akan tikus air, wa khinzirul ma'i, dan babi air. Babi hutan awak. Babi air halal. Fa'rul ma', tikus air pun halal. Awak search sendirilah. Tapi saya pelik. Dulu saya search khinzirul ma', akan keluar binatang memang rupa macam babi, warna pink. Sekarang kalau saya search babi air kan. Kalau saya search babi air, awak tengok kan? Akan keluar gambar capybara, khinzirul ma'. Khinzirul capybara. Bukan. Dulu saya pernah search. Barangkali yang lebih tepatnya khinzirul ma'. Kesian capybara dipanggil babi. Khinzirul bahri, coba. Ni. Kan? Macam babi kan? Barangkali wallahualam, barangkali ni yang dimaksudkan di dalam teks tadi. Sebab kita sedang bincang binatang lautan. Kan? Kita sedang bincang binatang lautan, bukan capybara. Capybara ni yang kita bincang dulu. Binatang-binatang buas, apalah yang ada taring, tak ada taring, khaba'ith, mustatab. Ni. Tapi wallahualam, awak kena cek balik lah. Baik. So, boleh makan tikus air, babi air. Qala Nawawi, berkata oleh Nawawi, fi asli raudati, dalam asli raudah, al-asahu anna samaka yaqa'u ala jami'iha, bahawasa ikan, maksud ikan yang dihalalkan, jatuh ke atas segalanya, semuanya. Boleh. Fa'ala sahih, maka di atas pandangan sahih, hal tushtaratu zakatu. Adakah disyaratkan untuk sembelih? Perlu sembelih ke khinzirul ma' tadi?
bukannya bentuk ikan kan. Perlu sembelih kasih. Okey. Perlu sembelih atau tidak. Ar-rajihul pandangan yang rajih la. Okey. Wa tahillu maitatuhu kasamaki. Bangkai babi air, bangkai tikus air pun halal. Sebiji macam ikan walaupun bukan di atas gambaran ikan. Okey. Wahtuja ataupun wahtaja Imam wahtuja boleh. Okey, wahtuja lidzalika dan dibuat hujahlah bagi yang demikian itu biqauli Siddiq dengan kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ghairuhu biqauli Siddiqi wa ghairihi, okey, dan selainnya kullu dabbatin segala binatang tamutu fil bahri mati pada apa nama dalam lautan faqad zakkaha Allah taala lakum maka sesungguhnya telah menyembelihlah akan dia oleh Allah taala bagi kalian. Ya, satu bangkai pun dihalalkan. Naam, ya. Qala Syafi'i berkata Syafi'i, in kana fihi ma yatulu khurujuhu, khurujuhu jika adalah padanya barang yang memanjanglah yang panjanglah keluar nyawanya. Tadi kita dah bincangkan dah dikeluarkan daripada air pun lambat nak mati, lambat nak keluar roh, maksudnya lambat nak mati. Kaibilil ma'i wa baqarihi apa pula? Seperti unta air wa baqarihi dan lembu air, okey, lam akrah labhahu aku tidak memakruhkan aku tidak memakruhkan akan sembelihnya. Okey, maksudnya boleh sembelihlah irahatan lahu untuk memberi rehat kepadanya daripada terseksa awak sembelihlah. Okey, wa yustathna min dzalika dan dikecualikanlah daripada yang tersebut at-timsahu buaya. Okey, walaupun buaya awak tengok selalu di atas di air kan, okey, dikecualikanlah kama marrah, okey, seperti barang yang telah lalu panjang kita bincang yang sebelum. Okey, li'annahu yataqawwa binabihi kerana ia timsah tadi yataqawwa binabihi lah bergagah-gagah ia dengan taringnya. Yataqawwa binabihi wallahu a'lam. Bermula Allah Taala itu yang lebih mengetahui. Okey. Jerong halal. Jerong apa? Ikan apa? Hiu kan? Halal. Saring dulu. Salah. Hanya binatang laut. Timsah ni kan darat, laut kan. Okey. So, malam aku lupa lihat wa sallallahu alaihi wa sallam li wa lakum. Stop.